Sini bro, aku nak tunjukkan korang ni satu tangga yang boleh pasang atas tangga. Baik kan? So, tangga macam ni korang takkan boleh dapat dekat mana-mana. Ini special tangga yang ada jual dekat TikTok, harga dia murah. Tapi betul-betul solid. Sungguh aku cakap korang. Kau tengok ni, aku pasang tangga ni macam mana? Satu kaki dia dekat bawah sana, satu kaki dia dekat bahagian sini. So, tangga ni sebenarnya, dia bukan ada satu kelebihan saja tau. Dia ada banyak kelebihan dia. Tak apalah, aku tunjukkan dengan korang supaya korang boleh nampak dengan jelas. Tapi yang ini kalau korang nak, korang boleh tengok dekat dalam beg kuning. Yang ni aku tak pasang lock habis semua sekali. So dia boleh jadi apa tau? Dia boleh jadi A, dia boleh jadi senyek semua sekali macam ni. Jangan risau, sangat-sangat kuat, okey? So kasih aku pasang, kasih aku apa? Lipat dulu tangga ni. Korang tengok ni lipat sini, ni buka, kita lipat terus kat sini. So dia boleh jadi apa ni? Dia dah boleh jadi tangga A macam biasa. Dah boleh jadi tangga A macam biasa, macam dekat rumah kita. Nampak? Ini yang pertama. Yang tadi tu yang kedua. Dia boleh pasang dekat apa? Dekat atas tangga. Okey, yang ketiga. Ini yang super special. Yang ini apa tahu? Dia boleh jadi tangga sliding. Maksudnya macam mana? Maksudnya kau tarik je lock ni. Tarik je lock ni ke atas, luruskan dia. Nampak? Dah jadi macam ni, korang boleh tarik dia ni. Boleh tarik dia ni. Boleh tarik dia. Boleh tarik panjang terus macam ni. Dah jadi tangga sliding. Nampak? Berapa tinggi tangga sliding ni? Sorry, tak lock kat sini. Okey, lepas. Okey, berapa tinggi tangga sliding ni? Dia bergantung pada saiz tangga yang korang beli. Tolong tahan belakang. Okey, bergantung pada saiz tangga yang korang beli. Kalau korang beli yang 2,5 meter, dia boleh jadi sampai berapa? 2,5 meter jadi 5 meter. So jadinya ini boleh jadi tangga sliding. Okey, jom kita baringkan sikit. Asyik dia tutup sikit. So yang ini memang berat sangat-sangat berat. Ni bukan tangga-tangga apa orang cakap, tangga-tangga biasa-biasalah, senang cakap macam tu. Nampak? Tengah-tengah panas kau buka tangga bang. Sangat-sangat panas. Okeylah, kita nak simpan tangga ni. Korang tengok berapa kecil tangga ni, kita boleh kecilkan dia. Okey, first kali kita buat sini. Jangan buat kiri kanan macam tu. Okey, kita lock sini dulu, buka. Kiri kanan. Okey, sini buka. Sini buka. Okey. Jangan risau, dia ada safety. Sini nak rapat, kena buka sini. Tolak sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Okey, baru dia akan boleh turunkan dia. Mungkin kalau korang tak biasa, korang macam terkial-kial lah sikit. Tapi bila korang dah biasa, senang je. Tangan aku cik baiklah, tak tersepit habis. Kan? Okey, dah sini. So sini nak turunkan sama jugalah. Tolong belah sana dulu, tolak. Tolak sini, dia turun. Nampak dia tak akan turun habis, takut tangan tersepit. Pergi sini, tolak sini, yang atas dia akan turun habis. Okey, gerakkan sikit. Nampak? Yang ini tekan sini. Okey, gerak sikit. Dia nak. Alright, dah settle. Dah penat dah ni. Dan dah penat dah ni. So yang ini compact tak? Kau nak simpan dalam store, nak simpan dalam rumah, semua boleh. So jadinya aku sangat recommend dengan korang. Kalau korang nak tangga yang compact, padat, solid, macam-macam function ada, korang ambil tangga ni. Aku letak dekat dalam beg kuning. Korang grab cepat-cepat tangga ni. InsyaAllah berbaloi sangat-sangat. Tak akan rugi kalau korang beli tangga ni. Pergi dekat dalam beg kuning aku, grab sekarang. Okay, tapi jangan lupa datang V-Farm aku. Aku dah buka dah V-Farm. Lepas raya nanti. Datang V-Farm boleh mandi-mandi bawa anak-anak semua ke atas sini. Okay, Assalamualaikum.